Sebab ada orang cakap, bila kahwin dengan seorang lelaki, sekarang segala-galanya adalah pada suami dia. Dengan mak dia tak ada lagi kewajipan dia. Siapa cakap? Dengan mak awak pun awak kena jaga, bapa awak pun kena jaga, suami awak pun awak kena jaga. Isteri awak pun kena jaga, mak bapa awak pun kena jaga. Perkahwinan tidak mengurangkan tanggungjawab, sebaliknya menambahkan tanggungjawab. Macam kami, orang perempuan, bila kahwin tanggungjawab kami pada suami kan. Dengan mak bapak dah tak wajib kan. Siapa cakap kak? Kalaulah suami akak tinggalkan akak, ceraikan akak nak balik pada siapa? Tak balik pada mak, tak balik pada bapak. Buatnya bila balik pada bapak, balik pada mak. Menangis konon. Buat apa menangis di sini? Dulu kau cakap, dah putus hubungan, dah tak ada apa-apa dah kahwin. Pergilah kau. Pasal balik rumah mak. Mak, saya anak mak, tahu tak apa. Walaupun awak dah kahwin, awak masih anak kepada mak bapak awak. Tanggungjawab awak masih ada pada mak bapak awak. Inilah dia tuan-tuan, yang berlaku salah faham. Bila kahwin, tinggalkan mak. Mak, tanggungjawab saya dah bertukar pada suami saya, mak. Aku sakit, Som. Datanglah tengok aku, Som. Mak, suami saya tak izinkan saya, mak. Atau aku nak pergi ke mana? Aku sakit, so mak, sekolah Ustaz Kazim ada, mak masuk sekolah ni. Apa saya nak jaga mak awak pula? Dia bukan mak saya. Tapi begitulah realiti kehidupan kita dalam rumah tangga, tuan-tuan.